Hai korang, untuk episod kali ni, saya nak bawa korang ke Genting Skyworld Outdoor Theme Park. Sempena anniversary Genting ke 60 tahun, diorang tengah buat promosi harga tiket cuma RM65 je. So, dalam video ni saya nak tunjuk korang semua ride yang best, pilihan tempat makan dan tips travel kalau korang plan nak datang ke sini. Jom kita explore sama-sama, tengok value ke tak tiket RM65 ni. Let's go! Untuk trip ni, kita orang bergerak seawal jam pukul 8 daripada Kuala Lumpur ke Genting Highland. Perjalanan mengambil masa dalam 1 jam 10 minit macam tu nak sampai ke Genting Highland. Genting Highland merupakan salah satu pusat peranginan tanah tinggi terkenal di Pahang yang terletak kira-kira 1,800 meter dari paras laut. Ia terkenal dengan cuaca sejuk dengan suhu purata 15 ke 25 darjah. Antara benda yang menarik kat sini ialah outdoor theme park Genting Skyworld dan juga indoor theme park Skytropolis, Awana Skyway Cable Car, Sky Avenue Mall dan First World Hotel. Which is hotel ni merupakan hotel terbesar di Malaysia dan pernah menjadi hotel yang terbesar di dunia dengan mempunyai lebih 7,000 bilik. Tapi untuk episod kali ni saya akan bawa korang explore seharian di Genting Skyworld Outdoor Theme Park. Sempena promosi 60 tahun sampai hujung tahun ni, harga tiket untuk dewasa hanya RM65 sahaja, manakala untuk kanak-kanak 90 hingga 110 cm dan warga emas 60 tahun ke atas RM55 sahaja. Basically dekat dalam theme park ni, diorang dah bagi kepada a few area dengan tema masing-masing. Untuk first area yang kita orang pergi ni lah tema Rio. Untuk warm up, kita orang decide untuk main ride carousel yang santai-santai ni dulu. Ride yang ni tutup pula, baru nak layan pusing laju-laju bagi pening. Kalau dekat area Rio ni, korang ada dua pilihan tempat makan. Satu area tacos ni dan satu lagi yang ni lah, ada set ayam goreng dan set burger. Ada a few rides dalam theme park ni yang kami tak dapat nak share point of view ride tu sebab tak dibenarkan bawa handphone atas sebab safety reason. Samba gliders ni antaranya lah. Untuk session tema epic ni, saya recommend untuk korang standby poncho siap-siap. Especially ride Voyage to Moon Heaven ni, serius akan buat korang basah lencur teruk. Dia tak suruh buka. Protectors of the forest. Ride ni memang nampak simple, tapi korang standby lah, kat sini pun korang akan basah juga nanti.
Ride yang ni sumpah laju gila. Tapi itulah, sayang kita orang tak dapat nak share point of view masa naik ride ni. Kalau ada GoPro ke apa memang dah attach dah ke body time ni. Kasih rakam, baru tu share ni momen dengan korang. Mana yang datang dengan family ada budak-budak tu, bolehlah korang lepak-lepak main kat area playground, memang fun zone ni. Takut je. That's a bad idea. Oh gosh, am I glad to see you guys? Nobody move. Satu je kisnya. A little help here? I got a crystal poking me in the Okay, looks like we all made it. Yeah, we rested the kids. This is good. Kids, this is no time to play around. Ada dua ride yang kita orang tak dapat main time masuk ni. Yang satu lagi yang ni lah. Untuk show dekat sini special sikit. Ada special seating untuk children kat bahagian depan tu. Untuk parents pula boleh sila duduk di bahagian belakang je. Untuk makan berat area Ice Age ni, korang boleh cari tempat ni. Kalau light snack ada dekat area Memo Fun Zone tadi. Dalam theme park ni ada dua ride yang korang perlu book, virtual queue ataupun VQ. Jadi korang kena download apps Genting Skyworld dan login. Lepas dah login, korang tekan dekat bahagian 3 bar bawah belah kiri tu, select my tickets dan scan QR code tiket korang. Lepas tu pergi ke bahagian menu dan pilih bahagian attraction dan select ride ada indikator VQ dan reserve ikut time slot yang available. Dekat area Andromeda ni, ride dia memang tak relax. Ride-ride yang buat jantung korang tertinggal, lepas tu menyesal naik, tapi dah terlambat dah time tu. Benda dah naik pun, hadap je lah. Untuk lunch dan solat, kita orang balik semula ke area tema Rio awal tadi. Dalam kawasan outdoor theme park ni, surau hanya ada di area Rio ni sahaja. Lepas solat, kita orang lunch di Santa Teresa Trolley Treats. Seriously, kita orang memang recommend untuk korang try roast beef tacos dia kat sini. Serius sedap, air dia biasa-biasa je. Dengan daging yang juicy, lepas tu perapan dia memang ngam, secukup rasa. Untuk pengaturan korang, most of the rides kat sini, diorang tak bagi korang bawa bag. Jadi dalam theme park ni ada locker untuk korang sewa. Macam kita orang sewa small locker untuk sehari yang dalam ni, harga dia RM27. Just nice untuk korang letak handbag dan barang berharga. Kalau ada luggage, boleh sewa locker extra large.
Kebetulan lepas keluar je area Robert Rivet Town tu, ada show baru nak start. Alang-alang tu kita orang relax jap lah kat sini layan show ni. Life became war, famine, Caesar. Oh, we think we saw Caesar head into the warehouse. We have the evidence. Get out of here! We couldn't have done it without you, team. Antara semua rides yang ada dekat outdoor ni, bagi kita orang ride yang ni lah yang paling best sekali. Tapi itulah, kita orang tak dapat nak share point of view untuk ride ni sebab diorang tak bagi record. Info memang kena simpan. As you board the spacecraft, please move to the end of your Ni second ride yang korang perlu reserve through virtual queue kat apps dulu, baru boleh join the ride. Ride ni boleh tahan juga seram dia. Part pusing nak turun tu, rasa macam dia nak hempas je korang ke lantai. Since lunch tadi pun kita orang makan tacos tu je share. Perut pun agak lapar dah time ni. Kita orang decide untuk early dinner kat area ni sebelum tempat ni tutup. Kat sini kita orang order margarita pizza dan bihun tom yum. Untuk pizza rasa cheese dia memang puas hati, cuma rasa roti dia kurang sikit. Tapi bihun tom yum ni tak relax rasa dia. Sumpah kau teruk. Kita orang recommend juga untuk korang try bihun tom yum kat food truck area Central Park ni. Alright gang, itu dia exploration kita orang kat Genting Skyway Outdoor Theme Park sempena 60 tahun Genting Highland. Serius weh, dengan harga RM65 memang berbaloi gila. Dari rides, makanan sampai view, semua puas hati lah. Kalau korang tengah plan trip ke Genting, harap video ini boleh bagi inspirasi dan idea untuk itinerary korang. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebab saya akan kongsikan lebih banyak destinasi menarik, tips travel dan makanan best dalam video akan datang.